Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran khas TV Pusat Sumber Sekolah. Saya Nurina binti Muhammad Naim dan hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat relevan dan menarik, iaitu bahan digital dalam pendidikan. Di era teknologi yang semakin berkembang pesat, dunia pendidikan telah mengalami transformasi digital. Pendidikan kini bukan sahaja terhad kepada buku teks dan papan tulis, tetapi juga melibatkan peranti digital, internet dan platform dalam talian. Dengan adanya teknologi digital, pembelajaran menjadi lebih seronokkan dan interaktif. Contohnya penggunaan aplikasi pembelajaran, kejaran talian, video pendidikan dan juga realiti dalam maya. Guru juga dapat menggunakan teknologi untuk memudahkan pengajaran. Dengan adanya bilik dan aplikasi pelajaran lain, guru boleh memberikan tugas kepada pelajar dan memudahkan pelajar untuk mencari idea dan mencipta idea mereka dengan sendiri. AI juga boleh membantu mencari maklumat dengan cepat. Untuk membincangkan topik ini dengan lebih mendalam, kita akan membuat seorang guru yang berpengalaman dalam teknologi dalam pengajaran. Bersama saya hari ini ialah Cikgu Muhammad Afizah bin Azali, guru yang aktif menggunakan teknologi dalam pembelajaran, juga merupakan guru ICT di Sekolah Kebangsaan Bina Dalam. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar baik. Kami ingin menemui buat Cikgu mengenai topik yang berkaitan dengan bahan digital dalam pembelajaran. Betul. Boleh Cikgu kongsikan bagaimana teknologi digital telah mengubah cara Cikgu belajar dalam kelas? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, menarik soalan awak tu. Berkenaan tentang bagaimana saya mengubah cara mengajar berdasarkan pendidikan digital sekarang adalah, yang pertama sekali saya akan perkenalkan diri saya. Saya merupakan guru ICT untuk SK Bimbing Dalam, iaitu Cikgu Afizah, dan saya telah memegang jawatan ini daripada tahun 2021. Okey, jadi selang daripada tahun 2021 sehinggalah tahun 2025 ni, saya melihat beberapa perkembangan pendidikan digital pada SK Bimbing Dalam. Tapi kita lihat pada konteks pengubahan cara mengajar ataupun kaedah mengajar berdasarkan pendidikan digital. Macam biasa, menggunakan video-video animasi, dan saya banyak menggunakan juga, saya mengajar 6 Zakoli bagaimana penggunaan AI, Artificial Intelligence itu sendiri, untuk mencari poin-poin ataupun isi-isi kandungan untuk pengajaran. Saya nampak AI ni banyak membantu, dan Alhamdulillah lah untuk penggunaan AI ni, di mana saya gunakan ChatGPT untuk menjana idea. Daripada idea tersebut, daripada idea animasi itu, saya letak pula pada aplikasi AI di mana teks berubah menjadi gambar menggunakan Pixlr AI. Daripada gambar pula kita lihat pada video, kita gunakan Runway AI. Dan apabila dah habis semua gambar, video semua dah selesai, okey, anak-anak murid saya telah ajar untuk kita compilekan semua untuk menjadi satu animasi AI. Dan Alhamdulillah, berkat daripada doa dan juga usaha murid-murid ni dan ingin tahu tentang AI, SK Bimbing Dalam telah mendapat johan lah untuk Negeri Melaka kategori animasi AI, manakala Sagu Hati pula untuk peringkat kebangsaan. Jadi saya nampak benda ni tinggal nak terapkan lagi je penggunaan AI ni di dalam kelas. Itu saja. Terima kasih Cikgu kerana sudi meluangkan masa untuk membuat ini. Okey, sama-sama. Terima kasih juga Dini. Itu saja untuk segmen kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di siaran yang akan datang. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.